Halo geng, halo. Hari ni saya melawat Ipoh kerana ada hantar barang geng. Okeylah. Inilah Ipoh, bangunan-bangunan lama. Kenapa Ipoh ni tak boleh maju? Sebab daripada PM1 sampailah PM sekarang, semua duit-duit di negeri Perak ni dibawa untuk memajukan Kuala Lumpur dan Selangor. Padahal Ipoh ni lagi kaya dulu. Okey geng, bangunan dah 100 tahun. Bangunan sini dah lama tapi tak runtuh-runtuh. Kata 99 tahun runtuh, dah terlampau banyak sangat. Jadi tanah sini tak ada. Kalau anda datang Ipoh ni tempat ni busuk tau. Bukan saya cakap lah, ini tempat ni tempat tahi tau. Macam pelancong Malaysia yang kata negara China tu kan. Tempat kita pun bau busuk geng. Bukan bau masyarakat dia, bau ni tu lubang tahi. Tu lubang tahi lah. Bangang betul. Okey geng, bercerita pasal sejarah Perak ni. Perak ni kaya geng. Kita lah paling pertama buat rumah kedai. Lepas tu Taiping. Lepas tu Swettenham celaka nak Aram tu. Dia pergi pindah Kuala Lumpur. Sebab dia tengok Kuala Lumpur murah kan, banyak kuli berbanding dengan negeri-negeri lain. Kalau nak ikutkan Perak ni bangunan dia paling lama geng. Tapi anda lihatlah, macam saya cakap lah, Ipoh ni macam ni tempat dia suruh kita datang. Dengan busuknya, lalu tepi longkang, melekit-lekit. Saya tak suka lah. Malu lah. Bangunan dah 100 tahun pun tak boleh nak runtuh. Buang dah separuh, buat dah padang, 2-3 padang. Lepas tu pemerintah pula, UMNO dah puluh-puluh tahun dah bagi peluang pemerintah. UMNO ke PAS ke, memang tak boleh pakai lah. Bukan saya cakap lah, tok saya pun tak suka. Dia suka lagi zaman British. British ni dia kurang ajar, tapi dia bisnes jalan betul. Okey geng, macam ni lah keadaan Ipoh ya. Kalau anda datang, anda terpaksa lalu tempat ni. Ini pun atas usaha toke-toke Cina kawasan ni. Dia pun dah tension dah dengan kerajaan kan. Dia tak tahulah nak buat macam mana. Jadi dia buat lah dia punya aset-aset ni. Dia bina lah sebuah tempat pelancongan. Tapi tempat ni bau lah, bau. Anda tahu macam mana bau. Bau tengik, batu kena air macam tu lah. Ni tempat ni, semua kumbahan dekat bawah. Okey geng. Lain tu, kalau anda datang sini, anda jangan terkejut lah. Memang tak ada apa kat sini. Cakap jalan-jalan, makan-makan. Kalau dekat Bukit Bintang tu ada Bangladesh banyak. Sini banyak ni lah, banyak orang tempatan lah. Mereka pun dah tension, niaga pun tak jalan geng. Orang lalu dan orang balik. Bukan orang tak nak makan geng, bau geng. Bau, bau. Taruhlah minyak wangi. Ngata negara China, negara India, padahal negara Malaysia pun. Okey, bangunan ni dah lama sangat, tapi anak-anak mereka ni degil. Konon dah kaya, mereka dah tak ada kepala otak nak bina-bina lagi. Jadi mereka dah duit dalam bank ada beratus-ratus juta. Jadi tempat ni kira macam buat apa dia nak maju. Dia orang dah kaya geng. Cucu anak dia semua dah mati. Okey geng. Dekat lagi satu tempat ni pula, mall jauh, ada padang Ipoh je saya tengok tadi. Memang tempat ni Tara tak boleh buat apa lah. Tak boleh lawan Petaling Street. Hiburan tak ada, disco tak ada. Memang susah lah nak maju. Saya tak tahu lah Ipoh ni apa dia punya function. Tu tempat tahi lagi. Anda datang sini, anda jangan terkejut lah lalu bawah tempat tahi. Bukan saya tak recommend geng. Lain kali macam saya cakap lah, nak buat satu tempat tu, buatlah tempat tu jangan padat-padat sangat. Dulu orang tahun 60, tahun 70 banyak rasuah lah saya rasa. Ni bangunan lama ni geng. Semua jalan kat belakang. Menyampah dah lah baunya. Saya dekat Petaling Street pun saya tak lalu bau. Lepas tu kat sini mall jauh, semua jauh. Anda datang sini, anda nak datang makan ke? Mana ada kedai makan bertutup. Yang hidup gerbang malam, itu pun jual barang tiruan. Celaka betul kerajaan. Tak tahulah nak cakap apa. UMNO ke PAS ke DAP ke MIC ke. Pada saya biola zaman dulu lah. Puas hati. Kena tindah pun puas hati geng. Sekarang ni bukan nak cakap, dah bagi peluang banyak merintah, apa pun tak ada. Malu lah. Mana pergi duit negeri Perak semua ni. Saya pergi Kuala Lipih, ada juga Najib buat masjid sana cantik-cantik.
Ni bangunan lama-lama, geng. Ni bangunan dulu bank ni. Ni semua toke dah mati, geng. Dah 50 tahun, 60 tahun lepas dah mati. Dah tak percaya dah tengoklah 1931. Tapi bunyilah bodoh bagi bank saver. Sebab tu tempat ni buatlah macam Bukit Bintang, kedai-kedai makan. Bila macam ni, dah tak ada apa dah. Orang datang ni nak buat apa? Takkan nak pergi ambil duit kat bank. Okey, geng. Ni Dewan British dulu, geng. Dewan British ni kebanyakannya dah reput, geng. Dah 100 tahun lebih, geng. 1916, 1917. Memang tempat ni gagal lah. Pada saja kalau nak datang Ipoh tu anda fikirlah. Kalau nak kahwin orang Ipoh pun tak boleh lah. Sebab sini tak ada macam KL. Okey, jom kita tengok di tulis batu ni. Ni adalah bangunan tahun 1928 dia guna bentuk Roman, Greek Roman. Okey, geng, bangunan ni saya tengok memang dikatakan Town Hall ni sekarang tengah renovate. Sebab dia punya problem dia macam-macam problem, geng. Lepas tu dia orang sepatutnya buat tempat ni mall. Okey, geng, sekarang ni saya nak gerak lah, nak belah lah. Memang Ipoh ni pekan mampus lah. Malu lah siapa jadi pemerintah sini. Memang tak guna lah. Dia tak tahu apa nak buat. Okey, geng, ni stesen dekat Perak ni. Bangunan ni pun banyak. Belah atas dia tak buat apa. Pemalas lah. Memang orang sini pemalas lah. Tak tahulah saya apa nak jadi. Tengok. Apa pun tak ada. Sial lah pemerintah macam ni. Saya tak tahulah apa dalam kepala otak mereka. Tempat ni orang nak datang, nak enjoy, nak buat pembeli. Ni orang datang, orang tengok apa? Tengok batu. Lepas tu semua tutup. Apa mentara? Jual kek, jual belacan, buat apa? Tengok, 1914 bukan saya tipu. Ni lah tengok. Dia punya bangunan dulu. Semua dia dah renovate. Tapi tak boleh masuk. Renovate juta-juta tapi tak boleh masuk. Mendanya. Menyampah lah. Banding dengan Kuala Lumpur, saya rasa dia orang bandar KL lah. Dia punya kepala otak cerdik lah. Sini tak boleh pakai lah. Sian lah orang sini. Ni MB lah, MB semua tak boleh pakai lah. Cakap marah. Tapi tengoklah macam mana dia buat tempat ni. Dengan mundurnya. Ada ke tengah pekan buat pusat kerajaan. Sepatutnya pusat kerajaan ni pindah dah. Bangunan-bangunan ni jadikan tempat macam mall ke. Okey, geng. Tak boleh belah lah Ipoh. Okey, jumpa lagi. Bye.